Abang pernah tak tengok orang gaji besar tapi hidup mereka masih sesak tuan-puan? Ramai orang ingat bila gaji naik, hidup otomatik jadi senang. Hakikatnya tidak tuan-puan, sebab masalah kewangan ni bukan semata-mata tentang pendapatan, tapi tentang tabiat berbelanja dan juga lifestyle kita. Bila gaji naik, semua benda nak upgrade. Kereta upgrade, phone upgrade, kopi upgrade, semua benda lah tuan-puan nak upgrade. Kecuali satu benda yang ramai orang selalu terlepas pandang, iaitu simpanan. Sebab itu kalau kita tengok ada orang gaji biasa-biasa je, RM2,500, RM3,000 sebulan, tapi hidup mereka tenang. Dan ada juga orang gaji RM10,000, RM15,000 sebulan, tapi masih tunggu next payday untuk survive. Nampak kaya tak semestinya stabil tuan-puan, sebab mereka tak ada sistem simpanan yang betul. Sebab itu ramai orang sekarang mula simpan emas, bukan sebab nak nampak kaya, tapi sebab dengan simpan emas je tuan-puan, kita dapat disiplin dalam kewangan, dalam tabungan. Kalau simpan cash memang senang sangat bocor, tapi bila tuan-puan tukar jadi emas, dia automatik jadi aset. Sikit-sikit tak apa tuan-puan, lama-lama dia akan jadi satu tabungan yang banyak. Dan menariknya dekat Public Go, tuan-puan boleh mula menabung emas rendah RM100. Tak perlu tunggu kaya baru nak mula tuan-puan. Yang penting konsisten. Jadi semoga perkongsian saya bermanfaat untuk tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas pertama bersama dengan Public Go. Tuan-puan boleh terus isi borang saya dekat bawah. Saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.